Assalamualaikum geng kebun. Alhamdulillah pisang yang kami tuai dah jadi cupcake. Pisang raja yang kami tanam di kebun, bos kebun tuai memang sedap. Boleh dibuat apa saja dengan pisang ni. Kek tadi anak buah saya yang umur 9 tahun buat. Anak buah saya ni memang suka ke dapur. Bahan-bahan dan sukatan untuk buat cupcake ni pun dia dah siapkan tulis dalam video ni. Kalau hasil kebun kita diberi pada orang yang betul, insya-Allah ianya tidak akan membazir. Dan kadang-kadang tu saya sendiri belajar cara masak daripada orang yang saya berikan hasil kebun. Bila apa yang kita berikan tu mereka pandai gayakan, memang terasa sangat berbaloi. Dan lebih semangat saya nak tanam macam-macam tanaman kat kebun saya. Kita akan rasa seronok dan dihargai bila apa yang kita berikan tu dimanfaatkan. Kadang-kadang apa yang saya berikan pada mereka, saya dapat semula dalam bentuk yang lain. Saya beri pisang, saya dapat cupcake. Saya beri limau kasturi, saya dapat acar limau kasturi. Saya beri labu, saya dapat kuih koci labu dan bingka labu. Keuntungan daripada apa yang kami usahakan di kebun tak semestinya dalam bentuk wang ringgit. Rezeki yang Allah nak beri dalam pelbagai bentuk. Alhamdulillah, inilah cupcake hasil daripada pisang raja dari kebun kami. Alhamdulillah.